banyak sekali di akhir zaman ni orang-orang daripada ahli penipu tu banyak sekali. Lalu itulah kita kena beringat-beringat. Nak kena juga tak ada arah lah. Panggil benda hak tertentu dah. Tapi nak ayat kata Allah serenak jalan, serenak corak, serenak jenis. Bangga benda nipu dah. Kita dak kata ke orang agama-agama asing ya, selain daripada agama Islam, cerak dah tu. Tapi orang yang beragama Islam malu nak berkecek dah. Kena segi pakat menipu belaka. Ada call center Melayu pun ada macam-macam. Ibarat apa hari kemarin itu tengok. Perkenaan dengan saudara kita hak dekat di Bangkok 150 orang. Melayu belaka tu. Kita nak kata tu jadi kelik kepada kita sendiri lah. Kerana perkara tu hak kita belaka. Kerana orang Buzan ni dia tak bawa orang pergi kepada Mekah, pergi kepada Umrah, pergi kepada haji dak. Lepas tu tahun lepas mari dah pun, kalau tak silap saya agak dalam 3 tahun lepas ada dah jenis ni pun. Mula-mula tu dia ambil seorang sutih kapung. Ambil seorang 2 orang gitulah sutih kampung. Awak dengan harga murah untuk nak pergi ziarah di kota Mekah Madinah dengan visa ziarah. Harga 20,000, 25,000, 29,000 dan macam-macam lah sampai 30,000. Maka hak geruk yang pertama tu lepas. Duk tak nak apa jawab pula lepas pula. Lepas tu apabila dia boleh sore sutih kampung, orang sutih kampung tu lah kata aku pergi lepas dah. Jaya dah. Boleh duk makan sepong ramah. Tak tu klik kau senang. Lepas tu hak sore sutih kampung tu tahun depan tahun lagi nu yang ketiga yang keempat nu jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi kau dak banyak kerana dia dak dapat jasa, ada jaya dah pergi lepas dah. Bawa masuk tahun yang terakhir tu, kalau tak silap di kawasan rumah kita hak berlaku 3 tahun mari lepas dah. Tahun yang pertama lepas, tahun yang kedua lepas. Dan kerana ada 2 orang 3 orang dalam kampung hak boleh pergi. Lepas tu tahun yang ketiga tu belah-belah orang dalam kampung pakat tu. Boya banyak jaka atau jumlah ramai dah. Orang pakat mengikut dia. Tahun yang ketiga tu dia duit tekak pah. Apa habis duit? Berbelah-belah orang tu. Itu cara demo jenis penipu. Ni jadi hati ni Allah tahu nak cerita dah lah. Tergamuk tu hidup tipu orang berkenaan dengan jalan orang nak buat ibadat tu. Penipu tu sungguh lola ni dah. Sabitlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir zaman ni asal ke boleh ya. Ikutlah boleh jalan mana pun. Halal ke haram ya tak boleh. Asal nak boleh ya. Ni teruk dah. Maka kita ni janganlah duk lagu tu kita orang yang beriman belaka sebab kata orang Islam ni beriman belaka, percaya kepada Tuhan belaka. Tapi gaklah dah. Hau nak royak lah. Lalu tu kisah saya nak pesan kepada saudara-saudara tu. Dan learning pun sah pun ramai tok sah pun banyak orang. Di dalam sutih kampung, di dalam satu qaryah, dalam satu wilayah, dalam satu wilayah ramai sangatnya pakat duk mengajak orang untuk nak pergi buat ibadat umrah dan haji. Lalu tu sore-sore tu 4-5 orang tok sah dah mari duk temu, mari duk berjumpa dak nak ajak pergi. Dah mau bawa ke orang kampung tu jadi pening. Tak tahu nak pergi mana. Muka mengepang kau senang sedap belaka. Gini, hak saya nak jalan kepada saudara-saudara gak. Dengan sebab ramai terajak ni kita nak pilih pergi hak mana. Lalu itulah kita tak lain tak bukan, kita kena minta berdoa kepada Tuhan. Lagu mana? Kita semaya sunat istikharah. Tuhan tunjuk aku ni sepatut dengan siapa dalam ramai-ramai ni. Kan seh ni pemolek, seh tu pemolek, syarikat ni pemolek, syarikat tu pemolek. Akak molek belaka. Dah hak penipu tu penipu lagi. Lepas tu kita minta semaya dengan Tuhan lah. Hak tu hak penting sekali sebelum daripada kita nak pergi. Aku ni Tuhan nak capak pergi dengan syekh mana atau syarikat mana yang sepatut dengan aku ni. Tuhan lah yang boleh beri jalan. Tuhan lah boleh beri pertunjuk ke. Kita semaya sunat istikharah 2 rakaat. Minta Tuhan tunjuk. Kata hak mana lebih dalam ramai-ramai ni. Hak jaga sungguh-hati. Hak untuk khidmat agama sungguh-hati. Dan nak bawa aku ni hingga aku dapat berjaya. Dah. Hak mana? Tu hak lepas-lepas dah hak saya duk tunjuk ajar dah kepada orang-orang. Ikutlah dari segi mana-mana pun apabila ada 2 pertimbangan, ada 2 perkara mari masuk kita tu, orang panggil jenis tular, nak pilih hak mana di antara 2 tu. Begitu juga
orang laki-laki nak pilih isteri, seperti juga hak ni perkenan termana terlebih baik bagi kita minta widow tunjuk semaya sunat istikharah. Dan begitu juga hal-hal lain pun seperti tu. Itu sebagai nasihat lah untuk video ni. Maka sekadar ni dulu untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.